Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, ni aku ada beli satu barang, topeng gas. Okey, topeng ni aku ambil yang standard punya. Dia satu set dengan penapis 2 saja. Kalau better, kalau macam kawan-kawan ada banyak benda nak buat, better ambil yang set banyak sekali penapis lah. Aku beli yang ni menapis laser sebab dia ada 2 lubang intake dengan 1 lubang outtake. Maksudnya kat sini atas tengah tu lubang dikeluarkan udara lah. Yang kiri kanan tu udara masuk udara kita bernafas. Okey, yang ni dia punya penapis udara yang kita sedut. Yang ni dia bagi ni boleh cabut lah. Dalam tu kita span tu boleh tukar. Okey, yang dalam lagi tu dia ada carbon activated. Ikut pemahaman aku, okey, yang warna putih tu dia akan cover untuk partikel, yang mana kalau yang lagi satu carbon tu dia akan cover untuk chemical. Macam partikel tu macam habuk lah, habuk. Kalau yang chemical tu macam gas beracun, bau-bau macam tu. Nak pasang dia pun senang. Yang ni kau masuk ikut arah jam. Dia boleh tukar kiri kanan, jadi tak ada masalah lah. Kalau tukar kiri kanan, dia universal. Kepada sesiapa yang kerja tempat yang berhabuk macam aku sekarang ni, memang sesuai beli benda ni. Getahnya pun lembut. Dia pakai getah silikon kalau tak silap aku.